Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Bagi tugasan 4 berkumpulan video kreatif, topik budaya kerja kelas pertama, kumpulan 12 telah memilih tajuk keterampilan diri. Sebagai pengenalan, saya akan menerangkan tentang definisi budaya kerja kelas pertama. Budaya kerja kelas pertama didefinisikan sebagai amalan terbaik dan terpuji yang melebihi daripada kebiasaan. Ia merangkumi aspek pemikiran, pengurusan emosi dan dimanifestasikan melalui perlakuan, tindakan dan cara bekerja yang penuh integriti serta dapat memuaskan kehendak pelanggan. Terdapat 3 perkara penting di dalam pemahaman kepada budaya kerja kelas pertama, iaitu cara berfikir dan pemikiran, cara merasa dan menghayati, dan cara bertindak dan berperilaku. Keterampilan diri boleh ditaktifkan sebagai sifat kepribadian yang membina dan memelihara harga diri apabila berdamping dengan orang lain untuk bersosial. Berikut merupakan konsep keterampilan diri. Yang pertama, menghormati dan mengutamakan orang lain. 2, cara gaya yang betul. Dan 3, kebijaksanaan. Sebagai seorang penjawat awam, haruslah menjaga keterampilan diri. Pegawai awam hendaklah sentiasa berketerampilan seperti menepati kesesuaian, pakaian sentiasa bersih dan kemas, rambut disisir rapi, panjang rambut asli, tidak mencecah kepala baju, janggut dan misai hendaklah dipotong kemas, bersolek dan berhias yang tidak keterlaluan. Mari saya tunjukkan beberapa contoh bergambar etika pakaian penampilan pegawai awam yang boleh dan yang dilarang. Sebagai penutup, budaya kerja kelas pertama sebenarnya adalah suatu rutin harian yang boleh dan telah dilaksanakan tanpa kita sedari. Kesan dapat dilihat dari aspek kepuasan kerja, wujudnya suasana harmoni, penurunan kes tata tertib dan pengiktirafan yang diterima oleh organisasi dan individu. Akhir kata, minda kelas pertama akan menghasilkan kerja kelas pertama. Sekian, terima kasih.